Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini ada meeting yang sangat penting yang agak mendistreskan. Semuanya dah dipersediakan. Tetapi biasalah pagi-pagi bangun, mandi, sarapan, ala kadar dekat rumah, pakai baju. Tapi untuk menghadapi meeting yang macam hari ini, memerlukan sesuatu yang boleh membangkitkan semangat kita lah. Jadi saya rasa kita kena cari kopi. Kopi yang agak baik lah. Kalau macam biasanya kopi mama tu, dia cuma manis saja, tapi rasa kopi dia bukan kata tak sedap, sedap. Tapi untuk mendapatkan caffeine kick yang kuat, kita perlukan satu jenama kopi yang lebih baik lah, jauh lebih baik sedikit, bukan yang termahal. Seperti yang anda tahu, dekat Malaysia sekarang dah ada Zeus Coffee, salah satu alternatif kepada kopi butik seperti Starbucks yang harganya memang sangat-sangat mahal, walaupun memang sangat-sangat sedap lah. Dan juga kerana Zeus Coffee ni ialah jenama buatan Malaysia, jadi apa salah kita support barangan buatan Malaysia kan. Dan apa yang saya suka tentang Zeus Coffee ialah dia ada satu sistem point. Bila kita automatic kita beli satu kopi, kita dapat jadi member kepada Zeus Coffee. Dengan kita just download je Zeus app dan kita isikan kita punya butiran dan kita automatik menjadi seorang ahli kepada Zeus Coffee. Dan bila kita selalu melawat ke mana-mana lah Zeus Coffee yang ada dekat Malaysia ni, dan kita boleh kumpul point, dan point tu kita boleh tukar menjadi voucher. Dan pada setiap hari jadi kita akan dapat satu minuman complimentary lah. Jadi hari ini saya nak pergi satu Zeus Coffee, tetapi Zeus Coffee ni dinamakan Zeus Signature. Kenapa? Sebab dia ialah macam satu alternatif kepada Starbucks Reserve lah. Dia Zeus Coffee juga, tetapi dia menyediakan menu yang lebih intensif, lebih istimewa lah. Harganya, masa saya pergi tu, masa hari perasmiannya, mereka berikan kopi secara percuma. Jadi saya tak dapat nak order lain-lain jenis kopi pada hari itu. Jadi hari ini ialah lawatan saya yang pertama selepas mereka dibuka. Jadi harap-harap mereka buka lah. Kalau ikutkan pada Google kata mereka dah buka dah pukul 7. Jadi kita cuba pergi, kita cuba cari apakah yang lebih baik daripada kegemaran saya, iaitu Ice Shaken Double Espresso. Kegemaran saya di Zeus Coffee lah. Kalau yang dekat Zeus Coffee biasa harganya RM14.90. Jadi kalau dekat Zeus Signature berapa pula harganya? Dan mungkin namanya pun dah ditukar menjadi satu nama yang lain, kerana mungkin resepinya juga lain. Jadi kita cuba tengok, dan mungkin kita boleh cari satu pastry yang dapat membangkitkan semangat kita sebelum kita menghadiri mesyuarat hari ini. Kita cuba pergi. Saya ada 1 jam saja daripada memandu ni, nak ke Zeus Coffee, minum, makan segera, kemudian pergi ke pejabat. Saya harap saya tak terlewat lah untuk masuk ke pejabat selepas kita melawati Zeus Signature ni. Okey, jom kita pergi ke Zeus Signature, Taman Mount Austin, Johor Bahru. Okey, baik, kita dah sampai ke kawasan Taman Mount Austin. Okey, ni ialah salah satu kerisauan saya lah bila sampai ke kawasan ni, sebab kawasan perumahan ni boleh kata kawasan komersial lah. Memang sangat padat dengan penduduknya dan kenderaannya. Seperti yang anda lihat di depan, sentiasa jam, tak kira pagi, petang, siang, malam. Mungkin 2 pagi clear lah tempat ni, tapi saya rasa tak juga, sebab kawasan ni pun dipenuhi dengan kelab malam dan pub. Jadi malam pun mungkin penuh juga kawasan ni. Jadi kita sekarang menuju ke satu roundabout yang mana kita perlu ambil exit keluar jam 3, iaitu ke kanan. Tapi kalau anda lihat di depan tu, memang tengok, nak sampai ke situ cuba 1.1 km tapi mengambil masa 6 minit kerana jam ini. Dan Google Maps
menganggarkan yang saya akan tiba ke Zoo Signature Taman Mano Austin pada jam 7.46 pagi. Jadi saya sampai sana 7.46. Saya sepatutnya masuk ke pejabat jam 8.30. Jadi kena order melalui online lah. Nanti saya sharekan, kongsikan pengalaman saya. Dan dengan nak menunggu lagi, mungkin kalau ramai mungkin mengambil masa 10 hingga 15 minit. Jadi mungkin dah pukul 8 atau 8.05 minit bila saya terima saya punya minuman dan makanan. Dan saya cuma ada masa mungkin 10 minit untuk mengenjoy menikmati minuman dan makanan saya. Dan kemudian saya kena cepat-cepat drive ke pejabat sebelum saya terlewat lah. Apapun meeting saya jam 11 pagi, tapi saya kena sampai awal sebab saya nak buat beberapa persiapan akhir lah. Okey, kita tengok jam berapa yang sebenarnya saya akan tiba ke Zoo Signature Taman Mount Austin. Okey, akhirnya kita sampai ke roundabout yang kita perlu keluar pada arah jam 3 ke kanan. Alhamdulillah dapat lepas. Jadi roundabout ni lah yang menjadikan kawasan ni, dia sebenarnya 2 in 1 lah. Dulu sebelum ada roundabout ni, ada satu traffic light lah. Lagi sengsara dia punya traffic jam dia amat berat lah. Tapi selepas mereka tukarkan traffic light tu kepada roundabout, jadi traffic lah, aliran trafiknya lebih lancar lah, jauh lebih lancar lah. Tapi apapun masih jam juga sebab yang saya katakan tadi, kepadatan penduduk dan setiap penduduk ada kenderaan. Jadi penuh lah kawasan ni, jadi sesak. Okey, baik, kita pusing ke sini dan sepatutnya kita akan jumpa zoo kita di sebelah kanan lah. Dan harap-harapnya tak penuh sebab lagi satu, kawasan Taman Mount Austin ni ialah kawasan elit. Kebanyakannya ialah penduduk di tahap T40 yang memang berduit lah. Jadi pada mereka Zeus Coffee ni macam kacang lah, hari-hari pun boleh minum. Macam saya mungkin seminggu sekali lah. Macam mereka hari-hari boleh minum. Jadi itu yang boleh menyebabkan Zeus Signature ini menjadi penuh. Tapi kalau anda lihat di depan agak lengang agak lengang. Ke belum buka. Lama. Tak apa, kita tengok mana dia. Ni dia. Macam belum buka Tak apa, kita cuba parking dulu. Oh, dah buka lah, dah buka. Alhamdulillah. Kita parking betul-betul kat depan lah. Ada orang tak kat dalam? Inilah dia, Zoo Signature. Kita kena cepat-cepat order Jom kita masuk. Hai, pagi. Okey, bajet saya RM25 hari ni sebab kita di Zoo Signature, jadi mungkin dia akan lebih mahal lah. Biasanya bajet saya dalam RM15 sahaja. Jadi kita tengok. Okey, kita pilih pick up. Alamat lain agak slow di sini. Cepatlah, saya sedang rushing. Okey, kat sini ada Zoo Signature Mount Austin. Select stall. Kita tengok mana-mana apa yang mereka ada. Mereka ada bundles. Tapi pagi-pagi nak minum air ais, saya nak minum kopi sebenarnya. Okey, kita tengok. Kat sini ada beberapa pastry. Apa ni? Pain coklat. Pain out coklat. Macam menarik. Sekejap saya tak pilih ni lah. Pain out coklat. Okey, kemudian dia ada tak recommend dengan add to cart. Kemudian kita pilih pula minuman kita. Kat sini ada Zeus. Alamak, saya tak bawa. Semi mata saya jadi kurang nampak.
Tak apa, kita scroll macam ni je lah. Klasik. Ok, yang klasik ni lebih kurang sama je lah. Ice cafe latte, hot CEO latte. Dia punya cawan dia mungkin lebih unik sebab kat sini ialah Zoo Signature kan. Non-coffee. Kita nak coffee. Ada tak yang special kat sini? Ni dia, seriously hot white peach sham latte. Ice white velvet latte. Ni yang special lah ni signature. Ok, signature. Zesty latte, hot Spanish latte, ice Spanish. Macam sama je. Macam sama lah. Tapi apa kata kita try dia punya klasik hot CEO latte. Kita rushing, kita tak dapat nak selak-selak banyak sangat kat sini. Ada lagi tak yang special macam tak ada pun. Banyak kali sama je. Yalah, tapi ni yang signature. Ok, apa kata kita pilih signature ni, kita pilih yang Zesty latte boleh lah. Ni dia ice shaken double single original espresso. Sama je dengan yang ok, kita cuba ni lah. Baik. Ok, jadi dia ada pilihan ice CEO Brazil atau Ethiopia. Ok, hari tu saya dah cuba Ethiopia. Kita cuba Brazil pula. Ni ke hari tu dah Brazil, Ethiopia lah. Ethiopia, Brazil kita dah biasa minum. Ok, espresso shot biasa, dairy biasa, less sweet, less ice. Sebab dia ice Ok, bagus juga lah sebab kita tengah rushing kan. Jadi kalau air panas susah pula nak minum kan. Ok, baik. Cepat. Rasanya kalau nak cepat kita kena gunakan mereka punya wifi lah. Ok, cakap cepat. Ok, order now. Ok, saya ada ni tak dapat apa-apa voucher tak ataupun add voucher? Work up. Tak ada pun. Tak apa. Saya just order now sajalah. Signature mana sikit. Ok dah, kita tengok berapa lama akan siap Sekarang ialah jam menunjukkan pukul saya punya order dah masuk tu, dah bunyi. Ok, nombor saya 2003. Ok, tinggal satu je untuk di tunggu Jam menunjukkan jam 7.53 pagi. Kita tengok berapa lama akan siap minuman kita
Okey, Alhamdulillah dah selesai. Tadi yang masa saya order kan, waktu menunjukkan jam 7.30 pagi. Tapi lepas tu saya dapat terima order saya pada jam 7.59 pagi. Jadi kita cuma perlukan 6 minit sahaja untuk mendapatkan order kita. Jadi not bad lah, not bad. Okey, baik. Kalau nak bercerita tentang rasanya pula, okey, yang tadi Bao Ao coklat tu, yang apa tu, pastry tu kan, wow, itu memang sedap lah. Memang heran tau, kita makan coklat tapi cara mereka buat dia punya dough tu kan, rasa macam seakan-akan kita makan pau kari tau, pau daging. Itu yang heran, macam mana mereka buat. Mungkin kerana coklat mereka daripada kualiti yang sangat baik. Memang padat lah dia punya coklat dan cara mereka buat dia punya dough tu yang berlayer-layer tu, itu yang menyebabkan dia jadi unik lah. Memang sedap. Akan tetapi dia punya ice shaken double espresso menggunakan biji kacang kopi dari Ethiopia, macam kurang kick lah dia punya kopi dia tu. Sebab saya pernah minum yang dekat jalan Zeus Coffee tanpa susur. Kat sana lebih pekat lah dia punya kopi dia. Ya, yang ini dia lebih susu lah. Tapi ya, tak apalah, itu apa yang saya rasa lah anyway, saya hari ni agak rushing. Sebab tu saya tak dapat nak pilih minuman yang mungkin istimewa yang berada di Zeus Signature. Tapi tak apa, mungkin di lain masa lah Mungkin tadi yang saya pilih tu tak berapa, memang bukannya jenis signature lah Okey, tak apa. Jadi kita akan datang lagi semula pada hari dan waktu yang lain, yang mana kita ada lebih masa untuk kita pilih minuman yang lebih baik. Dan yang pentingnya, saya dah dapat kafein, dah agak bersemangat dah. Seperti yang anda dapat lihat, saya bercakap dengan lebih enthusiastic dan saya telah bersedia untuk menghadapi mesyuarat saya yang sangat-sangat penting pada hari ini. Okey, baiklah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana bersama-sama dengan saya menonton video ini mengenai Zeus Signature Taman Manor Estate, dan diharap kita dapat berjumpa lagi di lain masa. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum dan semoga anda ceria-ceria selalu. Bye-bye.